Banyak video surgical facelift yang gagal lepas 3 bulan, semua dia dah kendur balik. Tu yang doktor cakap, untuk semua surgical facelift ni dia memang kira high risk, lepas tu untuk return tu pun kira high risk return. Kalau awak buat cantik-cantik tanpa yang perlu tu memang dapat disangkut ditarikan, memang result dia boleh last lama. Yang case-case semua tak tahan ni, doktor tak nak komen banyak sebab korang kena tahu sebelum semua operation ataupun semua surgery yang kena potong dekat kulit, dekat badan awak kena tahu apa yang dibuat, macam mana dibuat, dengan cara semua proses awak kena tahu. Yang paling penting sebelum semua operation ni, sepatutnya muka tu dia kena assess betul-betul, kena tengok sesuai ada tak defect ataupun isi semua cukup ke tak untuk tarik. Sebab dengan assessment yang betul baru awak boleh plan surgery yang betul, lepas tu result pun dapat yang betul. Kalau awak sendiri pun tak mampu nak communicate ataupun bagi tahu surgeon tu apa keperluan awak rasa result surgery tu akan cantik ke tak? Berapa kos nak buang filler silikon? Dekat sini doktor tak dapat nak buang filler silikon, cuma boleh buang filler HA dengan filler collagen. Kalau awak nak buang filler silikon, yang ni awak kena cari plastik surgeon ataupun doktor bedah plastik untuk buat assessment, check, buat scan semua, tengok sampai mana filler tu dah merebak ataupun berapa banyak, berapa tebal volume filler silikon. Untuk semua filler ni, zaman sekarang kita dah tak guna permanent filler silikon dah, sebab dia akan ada isu yang kekal stay dekat badan, lepas tu badan dia akan ada reaction terhadap semua filler silikon ni. Kalau nak buang filler HA ataupun collagen, boleh je PM tepi. Kalau buat nose thread lepas tu orang sentuh dekat hidung tu, dia akan tahu ada nose thread ke tak? Ini terpulang kepada berapa banyak nose thread yang awak sumbat. Kalau awak sumbat makin banyak, sebab nose ni dia cuma ada ruang yang limited saja. So semakin banyak awak sumbat kat dalam, memang masa sentuh tu dia akan rasa lagi keras, lagi obvious. Kalau awak cuma masuk sikit saja ataupun kulit hidung awak tu tebal, sebenarnya dia tak rasa sangat, dia akan rasa macam tulang biasa. Kalau kulit hidung awak dah nipis, lepas tu awak sumbat banyak lagi, tak payah sentuh, dah tengok pun terus nampak ada nose thread. Kalau muka ataupun pipi ada volume loss, boleh ke tak nak buat face stretch? Sebenarnya boleh saja, asal dia tak terlampau kendur ataupun kulit tu tak terlampau nipis. Thread tu dia satu treatment yang boleh jimatkan duit, sebab kalau kita nak tarikkan, kita cuma sangkut lemak yang kendur ni naik atas. So hasil dia memang nampak natural, sebab lemak jatuh tu kita naikkan kepada area tulang pipi. Yang tak boleh buat tu, kalau pipi tu dah nipis, memang dekat bawah tu dah sangat tak berisi, risiko awak tarik dengan benang tu, dia akan nampak semua kesan ataupun semua bentuk benang. Kalau Rejuren yang akan expire November ni, boleh guna ke tak? Yang ni asal dia sebelum expiry date, dia tak ada masalah. Kalau dah lepas expiry date, ni benda yang sama. Kalau roti tu besok dah expire, awak nak makan ke tak? Sama. Kalau daging expiry date malam ni, awak nak masak daging tu ke tak? Jawapan ni sama saja. Makanan tu dia masuk dalam perut. Untuk Rejuren tu dia masuk dekat kulit. Kalau awak dah ada jawapan dia sama dengan awak nak inject Rejuren ke tak? Doktor, fat grafting pilihan yang bagus untuk pipi yang sangat cengkung, sangat kurang volume ke? Fat grafting ni dia sejenis operation yang awak kena tarik sedu lemak dari satu part, lepas tu dah proses lemak tu letak dekat tempat yang cengkung, tempat yang kurang volume. Dia bukan 100% dapat result semua, sebab lemak masa transfer ataupun masa proses tu, dia akan ada lemak yang dah mati ataupun yang tak boleh survive. Kalau dia tak boleh survive awal masuk, memang dia tak akan kekal lama. Kalau yang balance lemak tu dia boleh survive banyak, dia isi, memang result dia akan kekal lama. Tapi semua lemak yang dah masuk tempat baru tu, dia pun perlu maintenance, okay? Sebab lemak tu dia pun sejenis sel, dia perlu makanan, dia perlu air, semua condition tu dah okay, memang result dia akan cantik. Kalau awak nak elakkan surgery untuk naikkan pipi cengkung, yang awak boleh buat dekat sini, kita boleh merangsangkan lemak awak sendiri bagi dia tumbuh besar naturally. Treatment ni dia boleh buat untuk pipi cengkung, pipi lekuk, ataupun nak buat untuk acid bagi dia besar natural pun boleh. Dengar dah minat kan? Boleh je PM tepi, nanti doktor akan jawab. Kalau tengah on Accutane tu boleh ambil Rejuren ke tak? Kalau awak ambil Accutane sebab satu muka dia lagi ada jerawat batu, jerawat besar, jerawat sistik, nodul semua, memang tak boleh nak buat Rejuren. Untuk Accutane ni, salah satu side effect dia akan buat muka tu sangat kering, baru jerawat tu dia akan mengelupas. Kalau awak ambil Rejuren masa ada nanah ataupun masa ada pimples dekat muka, awak cucuk banyak dekat muka tu, memang dia senang nak merebakkan jangkitan yang sedia ada. So kalau boleh awak tunggu semua jerawat tu dah stop, awak dah tak on Accutane, baru awak buat rawatan Rejuren.
Kalau ada masalah paru berlubang, boleh buat dengan rawatan Rejuren ke? Boleh, tapi dalam experience doktor, untuk Rejuren ni, dia result paling bagus untuk rolling scar ataupun paru yang tak ada 2 layer. Kalau dah sampai box scar ada paru 2 layer tu, result Rejuren ni dia akan ada satu limit. Dia takkan hilang terlampau banyak. Siapa-siapa yang dah buat banyak kali Rejuren untuk box scar, tak kisah Rejuren Healer ke Rejuren S, tapi still nampak paru box scar tu, doktor akan suggest buat dengan punch biopsy, keluarkan area box scar tu. Kalau masih ada jerawat aktif, boleh ke tak nak buat substitution? Tak payah, semua tak payah kacau. Awak settlekan masalah jerawat dulu, baru awak sekaligus buat substitution. Kalau tak, nanti awak buat substitution, jerawat tu dia dah susut, dah settle jadi paru, awak kena spend lagi sekali buat substitution. So, awak end up bayar 2 kali untuk rawatan yang sama. Kalau nak buat rawatan jerawat, boleh PM tepi. Kalau nak buang balik filler lama ataupun filler permanen macam mana, tak ada macam mana, yang awak boleh buat tu pergi cari tempat ataupun private hospital yang ada buang semua filler ni, sebab dia orang kena scan tengok berapa banyak dan dekat mana semua filler tu, baru boleh decide nak buat operation dekat area mana. Untuk filler kekal ni, biasanya cara untuk buang tu hanya dengan operation saja. Tu yang sekarang kita guna semua filler temporary ataupun semi permanent ni, sebab dia lagi boleh cair, boleh di reversekan lagi. Thread dengan Sculptra, apa perbezaan dia? Untuk Sculptra ni, ingredient dia PLLA. Untuk thread dia ada jenis PDO, PCL, ada juga jenis PLLA. So, dua-dua ni PLLA, tapi apa perbezaan dia? Untuk Sculptra, dia sejenis serbuk ataupun dia dalam powder form. So, powder form tu kita kena cair dengan air masuk dekat tempat yang nak ditarikkan. Bandingkan Sculptra dengan thread ni, sebab thread tu dia solid, lepas tu dia ada gigi dekat benang tu. So, result dia akan lagi cepat, lagi instant banding dengan Sculptra. Kalau dengan Sculptra ni, kita dah masuk, awak kena bagi masa untuk badan react dekat area yang ada PLA tu, baru dia akan hasilkan collagen, hasilkan efek tightening. Tu yang doktor cakap, kalau awak nak buat Sculptra ataupun Juvelo, awak kena sabar bagi masa untuk badan hasilkan reaction, hasilkan collagen dalam masa 3 sampai 6 bulan. So kalau awak nak cepat, awak boleh go dengan thread terus, lepas tu guna Sculptra ataupun Juvelo sebagai maintenance. Bio oil untuk paru hyperpigmentation eczema boleh ke tak? Boleh. Awak nak guna bio oil ni sebagai satu moisturizer untuk bagi kulit tu hydrate, boleh saja, tak ada masalah. Cuma result dia boleh sampai mana itu terpulang kepada bio oil masing-masing, sebab setiap bio oil ni dia ada ingredient yang berbeza, tapi awak kena cari bio oil yang ada ingredient yang boleh tahankan pigment, baru dia akan kurangkan hyperpigmentation. Kalau pigment tu dia dah lama ada, biasanya dia cuma tahan future pigment. Kalau awak nak pecahkan pigment yang sedia ada, biasanya kena buat dengan rawatan pigmentation. Kalau ada masalah clog pore saja, tak ada acne, boleh ke tak nak buat rawatan paru jerawat? Boleh, tak ada masalah. Sebab clog pore ni dia cuma takung minyak saja. Kalau kuman tu dah masuk, baru dia akan jangkit jadi acne. Kita akan buat extraction dulu, baru buat rawatan paru jerawat. Nose thread ataupun filler lagi okey, tak ada mana yang okey, dia terpulang apa yang awak boleh terima. Kalau awak buat dengan filler standard, satu syringe filler tu dia ada 1 cc ataupun 1 ml. 1 ml awak nak buat untuk mancungkan, cantikkan hidung boleh, tapi kalau awak isi terlampau banyak, risiko dia jadi hidung nenek kebayang ataupun hidung jadi lebar. Kalau awak risau risiko filler, yang awak boleh buat tu buat dengan thread, tapi kalau thread tu dah masuk, memang dia akan nampak mancung, lagi obvious daripada filler. Sebab filler ni kita boleh adjustkan result dia terpulang kepada tempat dan volume yang kita inject, tapi thread dah masuk, memang dia akan nampak mancung, nampak tinggi. Pasti yang mana best, awak boleh datang consult dulu, dah tengok contoh-contoh, dah faham, baru awak decide nak proceed yang mana. Juvelo, Rejuren S ataupun Plyness, yang mana paling best untuk paru lekuk? Ini terpulang kepada nombor 1, bajet awak. Tiga-tiga rawatan ni, ingredient dia beza, cost dia beza, masa untuk nampak result pun beza. Yang awak kena tahu dekat mana paru yang awak ada tu, lepas tu berapa banyak. Kalau paru tu terlampau banyak, awak nak guna Rejuren S saja, sometimes dia tak cukup nak cover satu muka. Plyness tu dia ada lagi banyak, tapi dia tak sebanyak banding dengan Juvelo. Tapi untuk Juvelo, dia bukan semua tempat boleh cucuk Juvelo. Dia kena tengok kat mana paru awak. Kalau dia terlampau dekat dengan mata, nak buat dengan Juvelo, sometimes dia risiko sikit, ataupun dekat dahi, dekat dagu, dekat pipi. Tempat paru yang beza, dia ada rawatan yang beza. Yang penting awak kena tahu apa jenis paru yang awak ada dan berapa banyak awak nak spend untuk rawatan paru.